Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, hari yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan aktsiru salata alayya fi lailatul gharra wa yaumil adhar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, memperbanyakkanlah kalian berselawat ke atasku pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Alhamdulillah, saya kini berada di depan Masjid Jami' Kuala Lumpur. Disebut juga dulu Masjid Benteng, dan Alhamdulillah masjid ini didirikan oleh almarhum baginda Sultan Selangor, Sultan Abdul Samad, yang terletak di tengah-tengah Bandar Raya Kuala Lumpur. Sepatutnya kita, orang Melayu, orang Islam di Malaysia yang berada di Kuala Lumpur, beruntung kita mempunyai satu masjid menjadi satu mercu ataupun menjadi pusat pusat perdagangan dunia Malaysia. Pusat perdagangan negara Malaysia ini, Kuala Lumpur, terletaknya Masjid Jami' Kuala Lumpur. Dan insya-Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ya, di dalam Kuala Lumpur ini banyaknya bangunan-bangunan pencakar langit, banyaknya sibuknya dengan pekerjaan bisnes, tapi ini bisnes yang menguntungkan. InsyaAllah saya mengajak sekali lagi seluruh umat Islam, orang Melayu khususnya, kita hidupkan masjid ini dengan satu program yang julung-julung kalinya akan dijayakan di Masjid Jami' KL ini pada 31 Januari 2026, hari Sabtu, bermula pukul 6 petang sehinggalah pukul 10 malam. Daripada tengok suasana masjid yang insya-Allah akan dipenuhi oleh ramai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Sabtu. Welcome to the Masjid Jami' Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.